Dan aku rasa benda tu lagi-lagi macam sekarang kan, ekonomi pun tak berapa cantik. Aku buat bisnes, dia tak okey sangat lah, sale tu tak okey sangat. So aku duk risau benda tu dan aku nak refinance dekat bank Islam. Boleh buat ke benda tu? Sama sekali refinance ni kalau rumah memang boleh buat. Semua rumah boleh buat refinance. Lagi-lagi kalau rumah tu hang dah lama beli, 10 tahun lepas. Yang tak boleh tu, hang baru beli, baru dapat rumah, baru dapat kunci tahun ni. Tahun lepas nak refinance, tak dapat lah. Sebab rumah ni standard harga dia akan naik setahun 3% je. Dia apa yang menyebabkan benda tu tak boleh? Dia ada syarat undang-undang ke, selepas 2 tahun ke, selepas tahun ke? Dia bukan tak boleh. Dia bank kalau dia nak refinance, dia tengok bank value rumah tu pada ketika itu. Okey. Tapi bila dah 10 tahun lepas, sudah habis 150,000 10 tahun lepas. Betul lah. Tapi sekarang mungkin harga dia dah 200,500. So untuk hang Tak refinance naik. tu Rumah aku walaupun 150, 200 sekarang.